kalau kata kita lihat dari segi zaman Nabi dulu pun dah ada emas sebagai pertukaran mata wang. Kembali kita di Maya TV. Bersama kita hari ini adalah seorang authorized dealer daripada Public Gold, iaitu Tuan Asmadi. Terima kasih Tuan Asmadi bersama kita hari ini di studio. Okey, sama-sama Tuan Haji. Bersempena dengan topik kita hari ini, iaitu emas, pelaburan bijak ataupun sekadar trend. Apakah pendapat Tuan Asmadi mengenai topik ini? Terima kasih kepada Tuan Haji Zulfa mengundang saya ke Maya TV. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya Asmadi bin Abdul Wahab, adalah dealer aktif Public Gold, di mana hari ini berkenaan dengan soalan yang diutarakan oleh Tuan Haji Zulfa tadi, pelaburan bijak ataupun sekadar trend. Jadi kalau kita lihat dalam konteks emas itu sendiri, itu emas maknanya telah diguna pakai atau telah diterima daripada zaman sebelum ni. Zaman sebelum Masihi lagi pun memang dah ada emas. Maknanya kalau kata kita lihat dari segi zaman Nabi dulu pun dah ada emas sebagai pertukaran mata wang. Jadi berkenaan dengan topik kita hari ini, maknanya emas itu adalah bukan sekadar trend, tapi dia adalah pelaburan yang bijak. Di mana kalau kita lihat perbandingan antara emas dan juga wang ringgit, maknanya emas tu lebih baik disebabkan oleh dia boleh mengekalkan nilai dia, dia boleh menyimpan nilai dia untuk masa hadapan. Di mana kalau kita lihat kepada wang ringgit, dia akan berlaku susut nilai, berlaku inflasi pada masa akan datang.